Drama bersiri berjudul Bintang di Langit Syawal mengisi slot Samarinda TV3. Drama yang mempunyai 15 episod ini bermula tayangan pada 23 Oktober 2025 setiap Isnin hingga Khamis jam 10 malam. Skrip ditulis bersama oleh Pu'o Lain dan Pemilu. Arahan Bahari Umar. Diterbitkan oleh syarikat Syah S Media Sendirian Berhad. Pelakon terdiri daripada Adam Lee sebagai Syawal, Shah Elinier sebagai Jace, Shalma Eliana sebagai Anis, Azhar Sulaiman sebagai Latif, Syahmid Sakif sebagai Andi, Arashmo sebagai Dato' Mahfuz, Jasmine Hamid sebagai Datin Eliana, serta ramai pelakon membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan anak yatim bernama Syawal yang sering dibayangi rasa kosong dan rindu kasih seorang bapa. Dia hanya ingin mengenal bapanya dan cuba mencari, namun realitinya cukup menyakitkan apabila menemui bapanya di kawasan yang penuh dosa dan noda. Di manakah tempat Syawal bertemu bapanya itu? Apakah yang berlaku pada bapanya itu? Jangan lupa menonton drama Bintang di Langit Syawal.